Tak dulu. Nak apa? Guys, bagi saya roti 2, air mineral 1. Hutang dulu lah. Bayar kat Sugar boleh tak? Kau ya Bran, kau ingat kau boleh berhutang, boleh wakil kampung ke kau Olimpik ha? Apa? Saya tak lari Faiz. Saya cuma undur strategi sikit. Strategi kepala otak kau. Kata nak bayar minggu lepas, kalau sekarang tak boleh bayar. Kan saya kata saya nak bayar minggu lepas. Tapi entah macam mana rasa tu hilang. Aduh, tak apa lah. Saya ambil lah 2 air dengan 1 roti bayar kat Sugar. Okay Mak Is, masih. Amran, sini ya. Sini ya. Ya Mak Is. Kau ni Ran, kalau kau tak kesian kat kau, dah lama aku bagi makan rotan, bukan roti. Tak nak lah, tak boleh. Roti tu sedap. Rotan tu keram. Macam mana makan? Kau dek, ni abang ada beli roti dengan air ni. Mana abang beli roti ni? Abang hutang dek, tapi kali ni kan, jangan risau. Abang boleh terima ikhlas tahap dewa. Besar tau. Dah makan. Nanti nak bayar elektrik kena hutang ke? Dek, kalau rumah kita ni blackout, at least kalau gelap, tak ada nampak muka abang ni. Tak ada malu sangat. Rasa lah. Makan. Abang, jangan susahkan diri. Kampung dah ngata dah. Iyalah dek, janji kita boleh hidup dan boleh makan. Tak apa lah, biar je. Itu biar abang pandai-pandai tangguh Kau nak bayar tak? Hai bro. Betul? Dah. Cuba berhenti je main phone. Berhenti je main phone. Kau nak cakap benda ni. Tengok awet ni. Betul tak? Si budak Amran tu kan? Dia pergi pinjam tabung surau. Tak tahu kenapa. Ya. Aku ingat ke dia hutang roti je. Dah grade budak tu. Pinjam duit Maji pula. Ya tu. Dia kan hutang roti sampai sekarang tak boleh bayar. Dapat jet segala cukup lah. Betul ke? Nak melampau budak Cari dia apa ni? Jet muka dia. Okey, esok juga kita cari dia. On tak on? On. Kau on je. Kalau bantal-bantal kau on. Mantap. Amran, siap. Sekejap. Sini. Ya. Bang Is dengan Iman, saya panggil dia. Kau ingat kami tak tahu ke? Apa yang Iman tahu? Apa yang Abang Is dengan kau tahu? Kau ingat kami tak tahu? Apa tu? Kau hutang. Dia kedai beli roti. Masih dia cakap dah hutang tu bagi kat Sugar. Diam. Aku tak risau. Kau dah hutang duit Majid. Kau ingat apa? Kau tak nak buat muka kesian? Bang, lori tu bising bang. Okay bang, lepas ni saya cari duit sendiri ya. Okay bang, balik dulu bang. Bang, bau bang. Balik dulu bang. Aku tak salah orang hutang aku hutang bukan juri. Assalamualaikum Mak Is. Assalam. Ada apa? Saya nak minta kerja ni boleh tak? Tak ada dah, ada penuh. Oh, dah penuh? Tak apa abang. Nak ni dia satu, dia tu bayar kat Sugar tau. Terima kasih. Bapak orang balik kat sini. Macam? Ni kenapa bang? Nah, gaji kau. Nanti ada lagi aku bayar. Okey, makasih bang. Mak. Macam? Ni nanti ikut aku pergi rumah Amran. Okey, boleh. Okey. Abang, Mak Is, terima kasih tau. Nanti saya bayar kat Sugar. Okay, kena lalu. Is! Jangan ambil ikut. Kalau jumpa lah boleh. Kau tahu tak? Tak tahu. Kau semua kau tak tahu. Iyalah. Amran, dia hutang lagi baik. Memang lah. Tadi pun hutang aku. Itulah kau tengah, jangan bagi dia hutang. Tak masalah kan tu dekat syurga. Aku first dia masuk syurga. Perangai dia Neraka lah tu. tu Neraka. Pandai kau lah. Neraka je budak tu. Tu pasal Dah ada hutang. Tu pasal saya. Buat dosa. Tu pasal saya. Kau ni.
Macam kena bagi tahu abang ni. Bagi dah semua kat dia. Nak masuk hutang kat syurga ke mampu dah. Aku dah cakap dia patut masuk neraka je. Abang. Tadi kan ada orang cakap buruk pasal abang. Ya? Siapa? Tak tahu. Tak tahu. Biarlah dia cakap buruk pasal abang ni nanti kita dapat pahala tau. Yang cakap tu berdosa. Biarkan dia lah. Yang kau kenapa merayap? Kenapa kau merayap? Woi, Amran! Ada apa? Bang Is dengan Syah datang. Gadak teh budak hutang roti dengan hutang tabung masjid pun tak bayar lagi. Gadak teh budak bodoh. Tak nak yatim. Kalau marah boleh hilang hutang. Kau marah lah. Aku tak curi. Aku cuma buat tolong orang. Bapak aku sakit kat hospital tu. Satu kampung tak tahu. Tu. Tak curi. Aku cuma hutang, faham? Kalau kau nak marah-marah lah. Aku tak kisah. Aku boleh bayar sekarang. Hutang tabung masjid dengan hutang roti kau tu. Sakit aku je. Tapi aku dalam kantor diam je. Aku tak beritahu siapa. Lah, kenapa kau tak bagi tahu awal? Pasalnya. Kalau aku bagi tahu pun, siapa nak percaya budak gila hutang macam aku ni? Tak, Rai. Sorry lah. Aku mana tahu. Tak apa. Aku maafkan korang dua. Hutang tu kau yang risau. Aku rasakan. Tapi satu benda aku cakap. Jumpa dekat hutang Amran ni. Ku berdiri di sini dan kau berdiri di sana. Tak perlu kau katakan apa lagi jika kau terus senyum selalu. Senyum denganku tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu.